Setiap tahun saya akan convertkan duit raya anak-anak dalam bentuk emas melalui tabung emas GAP. Sebelum saya mengenali Public Gold, saya simpan duit raya anak-anak saya dalam tabung dan juga dalam akaun bank biasa. Tapi bahaya ni, menyimpan dalam tabung ada possibility terguna duit tersebut waktu kita cemas. Namun sejak saya mula menyimpan dalam bentuk emas macam ni, setiap tahun saya convertkan duit raya anak-anak saya dalam bentuk emas melalui tabung emas GAP mereka. Dan keputusannya bukan saja duit raya anak-anak selamat dari terbelanja, bahkan ia juga menjadi simpanan masa depan mereka. Kelebihan menabung melalui GAP, kita boleh menyimpan sedikit demi sedikit dari sendah RM100 dan kita boleh withdraw dari mana-mana ATM Public Gold di seluruh Malaysia ataupun dihantar direct ke rumah. Kalau nak saya bantu untuk daftarkan akaun emas GAP junior anak anda boleh klik button sign up. Saya akan bantu daftarkan akaun emas anak anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.